Pernah tertanya-tanya kenapa Port Dickson mempunyai begitu banyak kem tentera? Ramai menyangka sebab pantainya cantik. Tetapi hakikatnya, kisah ini bermula lebih 100 tahun yang lalu. Sejak zaman penjajahan British, Port Dickson dipilih sebagai lokasi penting untuk penempatan dan latihan tentera. Ini kerana kedudukannya yang menghadap Selat Melaka, salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Sesiapa yang mengawal kawasan ini mempunyai kelebihan dari segi pertahanan dan kawalan laluan laut. Selain itu, Port Dickson mempunyai pantai yang luas, kawasan hutan tropika dan tanah lapang. Keadaan ini sangat sesuai untuk latihan ketenteraan termasuk latihan medan, operasi pantai dan simulasi peperangan. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, kem-kem ini tidak ditutup. Sebaliknya, ia terus diperbesarkan dan menjadi pusat latihan utama tentera darat Malaysia. Sehingga hari ini, ribuan anggota tentera menjalani latihan di Port Dickson setiap tahun. Di sini juga terletaknya Muzium Tentera Darat yang menyimpan pelbagai kisah perjuangan tentera Malaysia dari zaman Kesultanan Melayu, Perang Dunia Kedua, darurat, konfrontasi sehinggalah ke era moden. Jadi setiap kali anda bercuti di Port Dickson, ingatlah, bandar ini bukan sekadar destinasi pantai yang indah, tetapi juga antara nadi pertahanan Malaysia sejak lebih 1 abad yang lalu. Kalau anda suka fakta sejarah Malaysia macam ni, jangan lupa follow dan subscribe.